Memandangkan aku dah lama sangat tak buat vlog, jadi jom kita vlog. Kali ni kita nak vlog pergi berbuka, tapi awal lagi. So hari ni kita nak pergi preview dekat Grand Darul Makmur. Kuat sangat. So kalau korang tak tahu aku base kat mana, aku orang mana, korang tengok tanjak aku, korang tahulah aku orang mana. Alright, jadi kita akan tengok makanan apa yang akan disediakan di Grand Darul Makmur. Jom kita masuk. So, hari ni akan ada preview berbuka dan mungkin ada TikToker lain juga. Kita tengok siapa yang ada je ni. Alright, jadi kita dah sampai dekat bawah ni, tempat makan-makan dia. Kau tengok, kita sampai-sampai ni tengok makanan dia macam je. Tu dia. Tadi kita melayan instrumental. Tu dia. Instrumental. Alright, so sekejap lagi kita tengok makanan apa yang ada kat sini. Kita pusing-pusing. Sambil tu jom, kita masuk. Alright, so sekarang ni kita nak cari tempat duduk. Ramai kat orang kat sini. Alright, dan sekarang kita nak tengok makanan dekat luar. So makanan-makanan dekat luar aku tengok ni. Okey, yang ni favourite aku. Yang ni sekejap lagi wajib kita ambil. Yang ni sekejap lagi wajib kita ambil. Alright. Yang ni memang kena serbu lah sekejap lagi. Tu kambing dia. Apa lagi ada kat sini? Alright. Sekejap lagi kita pusing-pusing lagi. Tengok. Tu ada murtabak. Ada sup. No, tu dia. Kembali. Jadi sekejap lagi kita tengok apa lagi yang ada kat sini. Dekat sini dia ada macam air. Kau tengok air dia. Dia panaskan pakai kayu api, Mat. So dekat sini ada apa? Oh, yang ni. Yang tu pula yang enggak. Tu dia, nampak. Dia tengah goreng untuk orang. Memang nice. So dekat sini ada otak-otak. Alright. Ada banyak lagi makanan dekat sini. Kalau korang nak tengok, jom. Jadi kita pusing-pusing. Kita tengok kat belah dalam pula. Alright, dekat belah dalam. Yang best, view dekat sini, korang tengok kita makan sambil layan kolam. Ni makan tepi kolam lah. Memang nice lah. Oh, tu dia. Main nice. Geng-geng seafood pasti suka yang ni. Lepas tu ni ada salad. Ni ada kerabu. Ni asam. Jeruk. So sini ada buah-buahan. So ni ada kek tradisional. Ada macam-macam jenis kat sini. Lepas tu dekat sini nampak gaya macam ada bubur. Serawa pisang. Okay, serawa pisang. Ni kuih-kuih lah. So ini harga dia. Kalau kau tengok dekat sini dengan harga 118 untuk tempahan awal lah. Untuk tempahan awal. Lepas tu kalau korang beli 10, korang akan dapat percuma 1. Tawaran ni istimewa pada hari Ahad, korang akan dapat pada harga RM108. Sama juga, beli 10 akan percuma 1. Harga biasa dia adalah RM138. Dan untuk kanak-kanak harga RM58. Dan kalau kau beli pada harga yang ni, beli 5 akan percuma 1. Memang nice lah. So korang akan dapat diskaun sebanyak 15%. Jadi kalau kau minat, korang boleh dapatkan book secepat mungkin. 108 sahaja. So ini untuk bilik. Dia punya promosi bilik. Bilik deluxe harga 200 sekali dengan sahur 2 orang. Bilik deluxe
396, sahur 2 orang, berbuka 2 orang. Dan bilik keluarga 556, sahur 2 orang, 2 kanak-kanak dan berbuka 2 dewasa, 2 kanak-kanak. Dan sekarang jom kita tengok orang tebak roti canai. Aku daripada jauh dah nampak dia tebak-tebak roti canai kan. Jom kita tengok. Oh, dia buat murtabak. Memang nice. Dan kalau korang nak rasa murtabak tu ada dekat sini. Dekat sini ada roti john. Dan dekat sini ada sup lah. Sup kambing. Dan kalau korang nak makan dengan roti, ambil roti dekat sana. Itu sup kambing. Kalau korang nak kambing panggang, situ. Yeah, tu dia. So, jadi korang boleh ambil rasa-rasa sini. Daging pacak. Daging pacak. Okey, yang tu aku tak tahu daging pacak tu apa penting. Lagi kita cuba. Dekat sini ada dodol. Dodol dia dodol fresh weh. Dodol fresh. Dan dekat sini ada barisan air. Dan dekat sana ada cendol ABC. Ni cendol ABC kalau korang nak buat. Semua bahan dia ada sini. So seriously dekat sini ada macam-macam. Pada aku harga 108 tu seriously memang berbaloi. Dan kalau korang nak, korang kena book secepat mungkin guys. 10 dapat 1 free. Oh, dekat sini ada lagi lah. Yang ni tak buka lagi lah. Jagi ada buka. Ada lagi sikit. Program Musuh Ramadan Minggu ini merupakan asas penting buat kami bagi mengenalkan eksklusif konsep menu suria pengalaman buka puasa yang akan ditawarkan sepanjang bulan Ramadan dalam dan Katanya ada 130 menu dekat sini. Jadi kalau korang minat, korang boleh datang pada harga RM108 ni. Aku rasa seriously berbaloi. Korang beli 10 boleh dapat tambah 1 free. Alright, dah tiba masanya. Jadi jom kita tengok apa yang boleh. First kali aku nak ambil ni lah. Ini dia satir ikan. Macam biasa, sini tempat paling hot lah. Sebab sini kambing. Tengah-tengah bubuk rindu. Alright, tu dia dodolnya. Alright, so sekejap lagi kita nak rasa ni. Kita nak rasa dia sikit. Sebab katanya dodol ni padu. Katanya dodol ni padu, jadi kita jom rasa sekejap lagi. Dan sekarang kita nak rasa dodol ni. Sebab katanya dodol sini padu. Kalau tengok situ, tekstur dia padu Dia tak pekat sangat, tak lembik sangat. Bismillahirrahmanirrahim. Dah juga lah. So jari kita tambah ni. Ni kalau boleh bungkus kan. Layan ni. Dan kita nak rasa sate ikan. Bismillahirrahmanirrahim. Mengimbau kenangan masa kecil tu. Dan sekarang kita nak rasa daging pacak. Apa yang pacaknya?
Itu nama je bang, tapi cara masak je lain sikit lah daripada daging biasa. Oh. Sebab kita akan perak je satu hari, lepas tu kita akan letak atas hot pan sekejap dalam masa 20 minit, lepas tu baru kita masak dalam oven. Oh. Dia punya stand nak masak tu panjang sikit lah. Panjang ah. Kita pakai ayam. Oh, ya sama correct. Sebenarnya menu ni pun kalau di event kita sebenarnya akan pakai menu ni. Ah. Sebenarnya selalu request menu ni lah. Alright, thank you. Dia pakai lembu atau kambing? Lembu. Untuk belakang. Oh. Alright, jadi katanya dia pakai daging lembu bahagian tulang belakang dan cara masak dia lain sikit lah. Cara masak dia agak makan masa sikit. Dia ada perap, lepas tu dia ada panaskan atas pan. Dia ada cara-cara dia. So kita cuba. Daging pacak. So ni daging pacak dia. Katanya istana pun selalu minta daging macam ni. Dia kata nak sediakan agak panjang masa sebab nak kena perap satu hari, lepas tu panaskan atas pan, memang banyak makan masa. Dan dia makan guna kuah asam. Dia makan guna kuah asam. Lembut. Dia layan tak? Ini first time aku makan daging pacak. Dia pakai daging lembu bahagian tulang belakang. Lembut. Betul ni. Mana? Wah, mana? Ni lah. Oh, sorry. Mana nampak? Dan sekarang kita nak rasa dia punya sup kambing bersama dengan roti. Untuk sup kambing ni aku ambil bahagian lemak je. So kita akan makan dengan roti. Bismillahirrahmanirrahim. Kambing mai. Dan sekarang kita nak rasa dia punya kambing. Kau tengok kambing dia lembut. Kambing lembut. Panas. Tahu? Kambing dia, oi. Dan sekarang kita nak rasa teh tarik kayu api. Alright, bismillahirrahmanirrahim. Wah, tu dia. So ini dia. Ni memang betul-betul main pakai kayu api Tu dia. Jom kita rasa. Dan sekarang kita nak rasa dia punya teh tarik. Bismillah. Wah. Dia kalau minum air panas kena gitu. Wah. Alright, tadi kita dah rasa dodolnya dan kita nak kena tapau. Sebab dodol dia tak puas makan sikit. So jadi kalau korang nak, korang boleh datang ke dua tu ke? Ya. So kita dah siap tapau. Tu chefnya. So kalau korang nak juga, korang boleh datang ke Grand Darul Makmur. Untuk harga dia tak adalah ke mana 118. Kalau korang ambil pada hari biasa akan jadi pada kalau korang ambil pada hari Ahad dia akan jadi pada harga 108 dan untuk harga biasa adalah 138. Kita berada dekat Ramadan Preview Grand Darul Makmur. Makan pun dah siap, kita dah tapau dodol. So ni antara menu yang ada. Tu dia. Ni antara menu yang ada lah. Dan kita dah siap tapau dodol. Jom kita belah. Alright, selesai sudah kita berbuka puasa. Kita preview buka puasa dekat Grand Darul Makmur.
So adalah goodies balik. So kalau korang nak tahu lebih lagi, korang boleh komen. Kita akan jumpa dalam next video. Maybe kita akan buat dekat hotel-hotel lain lagi. Hotel mana korang nak aku buat video? Cuba komen sikit. Go.